memang banyak betul. BMW memang kita banyak memang kita pakar konti kan. Kita boleh consider ni normal, orang kata common problem lah untuk kereta-kereta BMW kan. First nak tunjuk minyak dulu lah. Ini minyak dia yang tinggal. Kalau ikutkan kereta ni dia pakai lebih kurang 7 liter minyak, tapi bila kita keluarkan kita tadah tinggal hanya lebih kurang 2 liter. Balance lagi 5 liter bagaimana? Saya pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok pada kereta ni memang banyak problem lah, banyak leaking kan. So salah satu tempat yang problem yang leaking memang kita nampak terang dekat dia punya off-filter housing ni lah. So kalau boleh tengok memang berminyak betul-betul kan. So maknanya benda ni dah lama bocor tau. Dia dah lama bocor tapi mungkin sebab dia tak perasan ataupun dia tak ada masa nak check, jadi dia jadi macam ni lah. Lama-lama minyak tu pun hilang. Mungkin dah naik pop-up dekat meter tu kan, suruh check engine oil, sebab tu dia datang. Kalau tak, belum tentu dia datang macam ni. Memang repot teruk kan. Memang dah macam dah pecah-pecah. Ini wajib tukar lah. Ini kalau kita nak bagi pakai balik pun tak meyakinkan lah. So ini memang kita wajib tukar. Dan kemudian kalau kita boleh tengok dekat atas ni, tempat dia sambung dengan enjin tu, jom kita tengok. Off-filter housing tu duduk dekat sini lah. So kalau kita boleh tengok memang nampak bocor dia kan. Dah hitam, dah berminyak, berkeladak kan. Ini tak sepatutnya macam ni lah. Dan saya rasa dia ni sebenarnya, owner ni saya rasa dia dah termiss dia punya jadual ni. Sepatutnya dia datang 10,000 km mileage, dia datang tukar ataupun check dia punya kereta, tapi saya rasa dah terlebih. Sebab tu minyak dia dah jadi macam ni kan. Dia jadi berkerak, hitam, bocor teruk kan. Jadi kita dah suggest kepada customer untuk tukar off-filter housing yang baru, dan kita akan tukar lah. Kita akan bersihkan balik semua apa yang patut. Kita akan tukar yang baru. Kemudian selain pada ni ada satu masalah lagi, dia punya drive shaft. Dasar dia pun kalau nampak memang ada bocor lah. Dia dah crack kan, dia dah reput. So confirm crack lah ni. Ini kalau kita simpan pun tak guna. Baik kita tukar je lah. Daripada buat kerja dia 3 kali, baik kita buat sekali jalan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kereta-kereta konti tuan-tuan, ataupun kereta JDM ke, ataupun kereta lokal ke, tak minta check enjin, tak minta check gearbox, aircon, boleh datang ke Transmetik Automotive. Kita dekat Junction 15 Shah Alam, kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, soalan ataupun nak minta quotation ke, boleh klik link kita di bio. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.